Hai. Hai. Amboi, gemuknya awak. Hai, saya nak masuk kerja ni. Bangun. Hai. Bangun, saya nak masuk kerja ni. Turun. Cepat. Amboi. Sekarang awak jaga motor saya ke? Baiknya awak ni. Awak jaga motor saya je sekarang. Oh. Okey, turun. Hai. Saya nak pergi kerja dah ni. Aduh, kopuk tengah sedap. Mata gua pula berat. Relax. Tahan sikit. Apa benda juga gelak ni. Aduh, relax sikit lagi. Boleh lagi. Sikit lagi. Dah habis ni, sikit lagi. Mana sebiji ni? Settle pun. Tenang gua. Baru gua boleh santai. Ni benda. Huruf benda Y. Ni A. Ni W. M. Ni O. Zakir Asri. Ni A. Ni W. H. Ni A. Lepas tu benda Z. Punyalah banyak barang dia ni. Sampai bersila aku, bai. Dekat engkau je ada 8 barang. Kau nak balik kampung ke apa? Balik kampung Hati-hatilah balik kampung. You punya bini sudah ada anak sana? Anak ada. Banyak ini bai beli. Banyak kaya lah awang. Amboi, diam-diam beli bata pancing baru. Ini murah dia kat TikTok. Apa? Kenapa tak minta izin beli bata pancing? Aku kau duit kau. Kata aku nak beli pakai tak boleh beli. Amboi. Aku beli barang. Yang kat rumah. Kau ada barang kau tak izin aku pula. Tahu-tahu sampai aku kena bayar. Yang bata pancing kat rumah mana? Kau bukannya pakai pun banyak-banyak. Itu aku buat libas kau je lagi. Macam kau dengan aku. Jom kita nyanyi lagu sama-sama nak? Kita nyanyi lagu ke tu? Okey, jom. 1, 2, 3. Masak nasi atas bambu, masak kayu atas batu sah. Kasihan hai orang baru sah. Kasihan hai orang baru. Ku pun masak selabu. Coba aku. Tomo ni tu terkuat. Anggota maulah tu terkuat. Main bila ingin dan terkuat. Macin mata hancur. Tak sudah jangan donato. Yang bukan lagi donato. Sisa main. Okay guys, awak mau ingat tak botol ni? Botol Fanta ni botol Fanta ni aku lama tak nampak tapi tengok ni. Kalau awak mau ingat, tu tengok logo nampak. Logo Nigeria dan ada juga. Awak mau kenal tak Sadio Mane? Aku jumpa dah Sadio Mane. Assalamualaikum Sadio Mane. Sadio Mane, betul tak? Sama. Betul Sadio Mane. Bapa dok agom mari. Bapa dok agom mari. Bapa dok agom mari. Bapa dok agom mari. Why didn't you go yesterday? Yeah, why didn't you go yesterday? Okay. I understand you. You understand. Sadio Mane Nigeria. Sadio Mane. Yes. Tapi sama guys. Semua. Okay, Sadio Mane. Nakal. Berduit aku kenapa?
Sumpah menyesal. Cepat. Cepat. Gantian usah. Cepat. Kan, makan apa kan? Roti dengan mentega. Mentega? Mentega apa? Ada lah. Mana? Ada lah. Dia nama apa? Ada lah. Geram aku. Ada Tak lah. tahulah. Ada lah. Lah, ada lah. Okay. Barang dah betul dah return. Okay. Betul lah beli starter. Part ni starter. Kau return batu. Kau tahu tak? Dah kalau miskin tu jangan main motor. Lepas tu jangan jadi macam binatang sangat. Barang ambil kau return batu. Memang aku doakan kau lah. Siapa yang pakai starter ni esok motor kau memang jebol kau punya. Kalau kau rasa kau nak bekat kan, kau pulanglah balik starter tu. Tapi kalau kau rasa kau nak hidup susah, kau pakailah terus. Kan? Tak ada duit jangan main motor. Tu je. Tak nak susah kau orang. Jangan jadi perangai macam binatang sangat. Alamat ada tau. Kau jangan ingat kita orang tak boleh gegar. Tu je kita orang cakap. Okay? Okey, makcik kedua. Action. Apa nak? Abang baik, makcik. Lama tak nampak lah. Tu, bukan main lama lagi tu. Betul-betul lama tak nampak lah. Dia tak habis ni. Ni. Anak apa ke tu? Ya. Oh, saya gok anak. Bila pula anak kedua? Anak kedua esok baru nak buat, makcik. Amboi, makcik baru tanya tak sak ni. Esok nak pergi dah buat. Tak sat? Derah tu. Tak sat derah. Ya, ni nak main-main dengan makcik lah. Ni dah lama tak jumpa makcik. Main-main dah. Tak apalah, nanti saya habaki lain. Oh, dia nak balik dengan sambung ni. Amboi, sopannya. Anak siapa ni tu dia ni. Sudah. Makcik nak minta kek. Makcik, punya sampai tak habaki. Jangan macam tu. Ni akak ambil satu je. Ni ada 4, ada lagi 3 ni. Ni siapa nak ambil ni 4 ni lagi satu. 4, akak punya barang 5. Satu je akak ambil. Orang bawa barang-barang dia, dia pula sorting kat sini. Akak nama apa? Putri Sulung. Macam mana kak? Barang, akak nak tak nak akak kena ambil semua. Tak nak ambil semua. Tak boleh macam tu kak, orang dah sampai dah ni. Info yang menghala ke Kulai yang daripada Senai, depan Petronas ni hati-hati terutamanya rider motor. Ada cendol jatuh ais banyak lagi, takut nak pergi kerja terkena kaki korang esok. Hati-hati orang area yang melalu highway ni takut ais dia kena kat rantai tayar, takut licin guys. Ni cendol guys, ni cendol. Esok nak pergi kerja dah pakai smart-smart, lepas tu cendol jatuh sebab rasanya tu penuh lagi tu. Minum-minum licin jatuh. Hati-hati esok siapa yang rider-rider yang isi minyak dekat sini. Mohon jangan berhenti main handphone ke apa kat sini, terus je. Lepas isi minyak terus jalan. Jangan berhenti-berhenti kat sini, okey? Saya salah satu mangsa je guys. Dah kena dah ni Hati-hati. Assalamualaikum. Dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, pandai. I love you. Makanlah. Apa ni yang panggil? Apa panggil susi? Nama dia susi. Susi Imperial. Susi. Imperial. Makan yang orang Jepun. Abang nak yang mana satu? Mu nak bagi? Ni. Bagilah abang rasuh. Abang nak udang. Makan tu. Ni. Nak bagi abang rasuh. Tu kena bubuh tu.
Dia punya tu. Dah. Tak nak. Kenapa? Tak nak. Sedap, bang. Makan no makan masuk. Ah. Masak. Abang tak nak. Okey. Abang nak suap kena pula. Ya, okey. Makanlah sayangku. Bismillahirrahmanirrahim. Abang sedap, bang. Sedap. Sedap. Abang dah kenyang. Dia, Dah makan nasi dia macam berpulut-pulut tu. Oh. Jangan makan apa. Ya, Nur nak ajar abang makan ni. Ya, minta maaf. Abang kenyang sangat-sangat. Dah makan tu. Kenapa? Udang. Dah makan. Bukan. Jangan ini. Tangan ni. No. Sedapnya ni. Umi sedap. Sedap, Umi sedap. Sedap. Sedap gitu loh. Tengok Alia. Hello. Anyone? Tolong. Tolong. Apa sial? Hello. Tolong. Babi kau diam bodoh. Tangan ni. Ha? Tangan lagi satu ni. Boleh ke main air silang-silang kat situ? No. Kalau jatuh nanti basah macam ni. Awak pun satu aksa tengok-tengok. Otak tangan dia macam tu. Biasa dia ni. Sabat nanti kan. Ini. Allah. Allah. Aduh, dah siap. Dah lah. Aduh lah. Jahit baju. Rencana sekolah. Dia punya benang lah tercabut-tercabut je. Tercantik lah benar jahitnya. Salah pula. Aduh. Aduh. Salah. Weh jaga weh. Siapa orang Kedah main KL tu jaga. Dia lah ni dia pun duk tangkap orang Kedah main KL lah. Apa jaga? Tak sat ni lah. Dia tanya lu. Ni duit berapa duit? Dia tanya lu kan. Ni kau tengok ni berapa duit? Lu cakap kan 20 sen. Lu lepas. Ha. Sekali dia test lah. Dia test dah ayat dia macam ni. Dekat pokok tu ada kerengga. Kalau kita pergi main situ, jadi apa? Alung mana boleh tahan. Alung cakap lah. Alung kata, kalau kita main dekat situ, dia kena ketik dah. Alung terus, lemuk. Ambil lesen, nampak tu? Dah tua-tua pun nak ambil lesen. Anak dua dah ambil lesen. Lepas tu pas duit aku lah tu muda bukan dah ambil lesen. Aduh, dah tua pun nak ambil lesen. Nak marah ni. Sayang. Macam mana? Ha? Lulus lah? Tahniah. Dapat lesen lah. Baru L. Tak ada papa kata. Apa-apa? Tak ada papa kata mama kat mau
Tak ada papa kata mama ada lesen. Ya, ada lesen. Ada. Hari ni kerja. Dapat satu job. So ambil barang return. Aku ingatkan kenapa. Rupanya terkejut aku tengok benda ni. Aku tanya-tanya makcik tu, berapa ringgit acik beli? Dia cakap RM68 untuk ini. Lepas tu dia tunjuk gambar. Dia ingatkan dapat katil, untuk katil sebiji. Tu yang dia terkejut, dapat RM68 satu katil. Rupanya macam ni je besarnya. Ini letak anak tikus je muat, aku rasa. Seller, tolonglah jangan scam orang Ada polis situ. Tiba-tiba kedai ni ramai orang. Sebab langgar traffic light. Wow, isak gamu. Kawan, Raya Cina lagi 15 hari. Bonus sudah dapat kayu orang. Ampau sudah angkat kah? Kalau belum angkat, bonus belum angkat, jangan pergi tanya lu punya bos Kalau you tanya nanti dia muka ini macam tau. Lu tengok dia muka. Ini macam. Dia hidung besar ni macam mata besar. Muka tingkat nak apa? Popo lah nak. Apa? Okay, it's okay. Ya Allah. Anjing ni